Hello peminat Cracker Boy, apa khabar? Siapa kat sini pernah tengok Cracker Boy Evolution? Mesti agak menyesal kan tengok Cracker Boy Evolution tu? Ya, menyesal. Tak sama langsung macam cerita anime je. Ya, macam orang kata kalau nak buat anime ni mesti panjang sikit. Kalau buat series ni mesti kena panjang juga. Ya, kalau series dengan filem agak berbeza. Confirm dapat untung. Ya, kalau filem selalunya mereka nak buat pendek lah. Kena pendekkan sikit lah cerita tu. Ya, kayak kalau live action Naruto tak akan sama macam Cracker Boy ni. Tetap usul-usul barat, tetap tema yang sama dengan manga je. Ya, ya, harap Cracker Boy ni adalah action terbaru lah. Sebab Cracker Boy masih popular sampai sekarang. Jadi saya harap sangat Cracker Boy ni ada evolution yang baru. Maksudnya adalah action lah, action yang baru lah. Ya, lah action pertama agak mengecewakan. Teruk. Jadi yang harus disalahkan tu pengarah dia. Ya, ya juga orang yang pilih pengarah dia siapa saya pun tak tahu. Masih baik penulis manga ni tengok filem tu. Selepas tengok filem tu menyesal kan dibagilah action pada orang barat. Ya, dah tu bagi orang yang salah buat filem pula. Ya, seharusnya pecat yang baiki balik. Bukannya terus hentikan projek filem tu. Ya, perbaiki kesiapan, jangan bagi pengarah yang sama. Ya, macam tu lah cerita. Tapi kalau syarikat tu egois, dia tak buat perbetulkan, memang mereka tak akan dapat untung lah. Okey, untuk Cracker Boy Evolution ni macam kita tahu, Cracker Boy ada juga besi tiruannya, besi live action, tapi Cracker Boy besi mereka berbeza. Ya, jadi untuk tu anda kena tengok sendirilah. Bukan saya ingat sangat cerita tu macam mana. Maklumlah saya tengok cerita tu agak ya. Cracker Boy Evolution live action bagus. Cracker Boy Evolution agak teruk. Ya, siapa yang suka kalau cerita tu berbeza dengan cerita yang kita dah tengok? Ya, baju je sama, rambut je sama, Cracker Boy je sama. Ya, ceritanya pun mengecewakan. Sampai pelakon watak penjahat utama tu kata I'm sorry, menyesal berlakon cerita tu. Macam tu lah katanya. Ya, saya pun rasa macam menyesal juga tengok filem tu. Ya, jadi ya, kalau anda yang menyesal sila komen ya. Maklumlah saya tengok filem tu, ya, apa pelakon-pelakonnya saya pun tak ingat. Ya, saya pun tak tahu. Daripada Cracker Boy budak yang tinggal dalam hutan, jadi budak remaja sekolah yang duduk dengan datuk dia. Agak teruk betul lah cerita tu. Dia patut Cracker Boy tu jadikan sekolah menengah. Ya, memang sekolah menengah dah, orang dah tak tengok dah tak minat dah sekolah menengah. Kes pembulian ke, kes contoh ke, patutnya fokus pada sila bela diri saja. Hei, yang peliknya Cracker Boy Evolution tu ada gamenya. Ya, saya pun tak tahulah kenapa nak buat gamenya. Mungkin nak perbaiki kesiapan kot. Okey lah, untuk tu Cracker Boy tak tahulah bila akan dibuat balik live action, bukan anime ya. Sebab dah terlalu banyak sangat. Sebab saya harap anime ni, live action ni diperbaiki. Ya, tak tahulah, Hollywood jangan. Sebab saya harap bukan Hollywood, tapi harap Jepun je yang buat, ataupun harap Indonesia yang buat ataupun Malaysia. Itu pun kalau Malaysia mampulah. Walaupun anime tu katanya pernah dibuat kat studio Malaysia. Kata ada studio Malaysia yang pernah bekerjasama untuk buat anime Cracker Boy ni. Kerjasama aja, bukannya buat suruhannya, hanya dibuat saja. Hanya dipilih, hanya buat sementara saja. Itu yang saya dengar. Saya tak tahu sangat tentang anime Cracker Boy ni. Betul ke tak dibuat dekat Malaysia? Studio mana yang buat? Studio yang tidak terkenal. Ya, kenapa tak terkenal? Sebab katanya mereka buat animasi yang teruk, macam kacang dengan animasi lain. Ya, banyaklah animasi yang teruk. Jadi saya tak dapat buat sepenuhnya cerita tu. Jadi saya tak tahulah studio Malaysia mana yang buat anime. Yang saya tak tahulah anime mana yang ada usul-usul macam Malaysia ni. Ya,
Siapa yang tahu, sila saja komen. Sebab saya dah tak minat lah nak cari maklumat tentang anime. Sebab ya, Jepun kan tak iktiraf Palestin, jadi saya malas sangat nak ambil tahu. Tapi teringin juga nak beli hak live action anime. Ya, saya cuba teringin nak ambil untuk buat duit saja. Dan kepala saya ni, duit penting. Kalau tak ada duit, susah nanti. Okey, kalau tak setuju sila saja komen. Kalau yang setuju, kalau tak setuju sila saja cakap. Okey, bye bye. Okey, sebelum saya nak tutup, jika ada tekan butang subscribe atau loceng. Kalau anda tak suka video ni, sila saja komen ya. Bye bye.